Aku dah cepat sikit ni. Dia nak hampir sampai. Aduh, pinggang aku lah. Aku ni tak boleh lama duduk lah. Kamu sini. Saya? Sini. Sabarlah, saya baru je datang. Orang tua yang kamu cari tu adalah saya. Yo. Atok Asakura? Saya tengok kamu naik basikal sampai lewat kubur tu, betul tak? Tak, macam mana Atok tahu ni? Wah, kamu dah besar, Tok, panas Tok! Maafkanlah Tok kamu, Assalamualaikum. Ini kan PlayStation 7. Kamu duduklah dulu, nanti kita main sama-sama. Okey Tok. Allahu Akbar. Wish, panjang betul lah Tok mengucap ni. Nah, makan ni dulu. Terima kasih Tok. Kamu yang babi ireng tu boleh keluar, Tak apalah Tok, saya nak bawa sini je lah. Bye-bye. Kawan kamu ni ireng sangat lah. Macam mana Atok tahu semua ni? Atok guna ilmu hitam ke apa? Pada zaman dahulu, bukan, 3 bulan yang lepas, tiba-tiba ada cahaya ilahi datang dekat Atok. Atok rasa Atok adalah ahli syurga rasanya. Ahli syurga lah konon. Solat pun tak. Oh my god, kamu sangat tak ada adab. Tapi kamu kena tahu satu benda. Atok ada kuasa boleh tengok dari jauh tanpa bergerak sekalipun. And Atok tahu yang sekarang ni kawan kamu yang hitam tu tengah curi sipar dekat masjid. And Atok tahu satu benda yang kamu sangat takut-takutkan. Atok tahu yang kamu curi barang seseorang. Jangan fikir Atok tak tahu. Mana ada saya curi apa-apa? iPhone 20 Pro Max. Jangan beritahu Lokman. Lawan sini. Wacak. Uish, dah tua-tua pun pada main Rasakan. ni. Wacak.